Ya kulat baru guys. Bisa. Oke lah nya. Ini mau terbajang. Aku jampak sangat. Cari kakaknya semua tadi. Mau mending igakin. Undahnya. Santai kawan. Tuh sayang ini. Mày á. Ủa nhá, cây có thể là nhá chăng? Dah habis. Merendek dia, merendek. Merendek ladang sawit. Hah? Apa kutip? Udah kutip jangan kita terus. Jom. Daun. Bujungnya udah biar kumpul dah. Ini ketu pria na kumpul aja. Kumpul. Hari pun nariat hari pun ini angkat kadai. Kayaknya kita mulai angkat kerja untuk pria guys. Anang nguluang kendal. Tarik aja. Ya magang.
Ubah punya. Dek, ay makainya kay dekat makainya. Dah. Kerenggel. Ini Cakap terus kerenggel. semua agrep. Mau apa? Semua agrep. Nah, simpan dalamnya, banyak. Simpan dalam tanya banyak. Dia pegang mati dah. Buka dah. Mama agak ada pingin. Ini pula sawit. Pula sawit kayak. Ada yang boleh tarik kayak ski je. Bila dia baca kronologi dia secara ringkas ni, dia rasa macam, ya Allah, kenapa ada budak yang umur baru 12 tahun sanggup buat benda macam ni, sanggup berani rebak lantai. So James ni pun dia cuak lah, dia tengok Jason nak rebak lantai macam tu, tak sedarkan diri. And then dia pun angkat Jason dan letak Dek, mengangkau kami tak ada. Lepas tu dia ubuk pula kawan-kawan dia yang ada dekat dalam bilik tu, jangan letak kat Jason. Sesiapa yang buka rahsia ni, dia orang juga akan menerima. Dia mayuhnya. Jadi esok pagi tu sekolah pun mula macam biasa lah kan. Macam perabot daripada jauh. So dalam hati Pak Ucup ni, dia nak pergi tengok. Oh, nama orang mami dia. Nama pandu dia. Bau belacan. Nya guys. Real belacan. Kau mayu ah? Pakai keru. Kokoro guys, kokoro. Untuk cabai. Semua belacan makan. Kasamnya ke. Berapa? RM20 macam kan. Ngaleh tu. Kalau berdua makan yang tu. Medium dah ni. Kena upuk media.